أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. فأنجيناه وأهله إلا امرأته قدرناها من الغابرين. وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين. قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير أما يشركون. أَمَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. Sadaqallahul azim. Tuan rahmati Allah Ta'ala sekalian, jadi dari sudut tafsirnya kita ambil dua ayat sebelum itulah sedikit. Sebab cerita ni setelah tamat daripada cerita Nabi Saleh daripada kaum Samud, Allah Subhanahu Wa Ta'ala masuk kepada cerita Nabi Lut. Jadi macam kita sebutlah dalam surah An-Naml ni, Allah Ta'ala memilih bahagian-bahagian yang penting daripada cerita para Nabi ni. Dan kalau tengok ayat 45 tu yang kita dah baca pada pertemuan yang lepas, itu muqaddimah ataupun permulaan lah kepada cerita Nabi Lut alaihi salam. Jadi Allah Ta'ala sebut walutan idh qala liqaumihi atatuna al-fahishata wa antum tubsirun. Allah mulakan dengan Nabi Lut. Allah beritahu, ingatlah kisah Nabi Lut
idh qala liqaumihi. Jadi Allah beritahu Nabi Lut tu permulaan cerita untuk ingat kepada Nabi Lut apabila Nabi Lut menjalankan tugasnya memberikan peringatan. Jadi permulaan cerita tu ialah bukan terus kepada perbuatan pengikut Nabi Lut, masyarakat Nabi Lut. Bukan terus pergi kepada kejahatan-kejahatan yang dibuat, tapi Allah mulakan naratif penceritaan itu kepada tanggungjawab dan risalah yang nak dibawa oleh Nabi Lut AS. Idh qala liqaumihi, iaitu Nabi Lut, nak ceritanya Nabi Lut ni menjalankan dakwah, buat kerja dakwah, menyampaikan mesej daripada Allah Subhanahu wa taala. Idh qala liqaumihi, apa mesej utama yang menjadi tanggungjawab Nabi Lut AS? Atatuna al-fahishata wa antum tubsirun. Jadi ujian Nabi Lut ni berat, iaitu dia berhadapan dengan kaum ataupun masyarakat yang atatun, yang mendatangi al-fahishah. Al-fahishah, al-fahishah ni kita terjemah sebagai perbuatan yang keji lah. Al-fahishah ni perbuatan keji yang biasanya disebut zina, disebut fahishah. Lelaki sama lelaki disebut fahishah. Fahishah ni biasanya kejahatan yang melibatkan seksual. Jadi kejahatan-kejahatan yang melibatkan maksiat seksual ni disebut sebagai fahishatan. Fahishatan, perbuatan yang keji. Wa antum tubsirun, dalam keadaan kamu sedar dan tahu tentang kekejian tersebut. Jadi statement pertama Nabi Lut ialah menceritakan benda tu kamu yang pilih untuk buat. Yang kedua, benda tu adalah benda yang keji. Keji pada pandangan Allah. Yang kedua juga keji pada pandangan manusia. Wa antum tubsirun. Bukan setakat keji dari sudut pandangan orang ramai, bahkan dalam pandangan kamu pun yang buat benda tadi pun tubsirun. Kamu aware, kamu tahu benda tu benda yang buruk, benda yang keji, benda yang ada kerosakan kepada manusia lah. Sebab macam-macam kita akan tengok nanti. Kemudian kata Allah Ta'ala, a'innakum lata'tuna ar-rijala syahwatan min dunin nisa bal antum qaumun tajhalun. Apa perbuatan tersebut? Allah Ta'ala beritahu, la ta'tuna ar-rijala syahwatan, kamu mendatangi lelaki sebagai tempat untuk memenuhi syahwat, bukan kepada perempuan. Wa antum tajhalun, bal antum qaumun tajhalun. Maknanya Allah ceritalah apa buat perbuatan tu, iaitu perbuatan tidak melepaskan syahwat. Setiap manusia ni dia ada syahwat. Syahwat ni maknanya kehendak ataupun keinginan. Syahwat makan, syahwat juga. Syahwat tidur, syahwat. Syahwat kehidupan dunia, nak enjoy, nak nikmat, syahwat. Syahwat ni maknanya keinginan yang tinggi. Contohnya orang tu ada syahwat kepada ilmu. Baguslah. Artinya dia ada keinginan yang tinggi kepada ilmu. Cuma dalam bab hubungan lelaki dan perempuan ni, ataupun hubungan yang di antara manusia ni, biasa kita sebut syahwat juga. Jadi Allah memandu kita dengan perkahwinan dalam Islam dengan perempuan, dan ada hikmah dia, ada maqasid dia, ada hukum dia. Tetapi mereka ni menyanggahi fitrah dia, iaitu melepaskan syahwat kepada ar-rijal, sesama lelaki tadi. Bal antum qaumun tajhalun, maka Allah Ta'ala melabel mereka sebagai kelompok yang jahil. Tadi tubsirun, tadi tajhalun, maknanya macam mana tu? Tadi Allah bagi tahu, kamu tahu benda tadi. Maknanya wa antum tubsirun, artinya secara zahirnya mereka faham bahawa mereka buat benda yang salah. Tetapi hakikatnya mereka tajhalun, mereka jahil tentang kesan dia, implikasi dia. Maknanya tak fikir panjang. Orang yang tenggelam dengan syahwat ni, dia tidak menggunakan akal fikiran untuk
untuk faham kesan akibat dia. Macam orang melakukan zina lah. Kan, orang melakukan zina ataupun hubungan-hubungan yang larang ni, dia tak sempat nak fikir pun, kalau dapat baby ni macam mana, kalau terlanjur macam mana, melibatkan mak ayah keluarga macam mana. Jadi keturunan pula macam mana, anak tu nasab dia macam mana. Tak terfikir benda itu. Sebab sudah tenggelam dengan syahwat. Tajhalu dengan makna kata para ulama, mereka itu ialah jahil tentang akibat. Betul orang Islam ni, apabila kita belajar agama, kalau akidah kita bersih, kan kita ni kalau akidah kita bagus, iman kita bagus, kita akan jadi orang yang berfikir tentang akibat. Sebab tu kita ada konsep beriman kepada hari kiamat, beriman kepada hari akhirat. Sebab apabila kita ni ada iman yang baik, duk beriman dengan hari akhirat ni, kita akan selalu duk fikir kesan nak buat benda ni, bimbang pula dalam kubur macam mana, nak buat benda ni, nanti malaikat duk tanya tu sambil tak kena azab, takut pula. Nanti pertimbangan mizan macam mana pula, nak lalu tiang sirat, lepas ke tidak aku ni. Jadi kalau orang tu ada iman dan faham betul, dia akan duk bimbang lah kesan-kesan tu. Tapi orang yang tak ada iman ni, dia tajhalun, dia jahil tentang akibat dia. Apatah lagi melibatkan syahwat. Okey, baik. Itu statement yang pertama, nak menceritakan tentang pengikut Nabi Lut AS. Kaum Sodom ataupun Sodom lah di kalangan masyarakat dia. Okay, kita masuk ayat yang kita baca tadi, iaitu Allah sambung dalam ayat yang 56, fama kana jawab qaumihi. Sekarang ni kita tengah analisis. Kalau orang mengaji ilmu tu, dia ada ilmu sosiologi, mengenali masyarakat manusia lah. So sekarang ni kita hidup zaman moden. So sekarang ni zaman moden pun macam-macam. Kita tengok sosial media, orang-orang yang tolak Islam, lawan Islam, tak suka pada agama ni, macam-macam. Sekarang ni apabila kita duk belajar Quran ni, kita cuba nak analisis juga, nak cuba faham macam mana reaksi dan juga sikap zaman Nabi Lut dululah. Jadi sama ke macam kita? Rupanya sama. Jadi kita nak tengok. Apabila Nabi Lut dah mula set up dan juga jalankan dakwah dia tadi, so macam mana reaksi tu? Orang-orang yang tenggelam dengan apa kita kata gaya hidup ni dan syahwat kepada sesuatu perkara, macam mana mereka respon? Okey. Fama kana jawab qaumihi, tidaklah kaum dia tu ada jawapan yang tuntas. Dari sudut intelektual tak boleh jawab, dari sudut akademik tak boleh jawab, dari sudut apa lagi, undang-undang pun tak ada undang-undang nak jawab. Tak ada jawapan dari sudut ilmiahnya, tak ada. Illa, melainkan satu sahaja reaksi mereka, qalu ni ramai. Maknanya masing-masing tu semua bagi alasan yang sama. Mereka dah tak ada jawapan lain dah. Itu alasan common yang ada pada orang yang terperangkap dengan satu gaya hidup tertentu. Illa an qalu akhriju ala lutin min qaryatikum. Keluarkan Lut ini dengan pengikut dia daripada kampung. Min qaryatikum, daripada kampung kamu. Innahum unasun yatatahharun. Ada dua benda kat sini. Pertamanya, mereka ni memilih reaksi yang bersifat physical treatment. Tindakan yang boleh kita kata memudaratkan fizikal. Halau ni mana boleh cara elok. Halau ni akan mengakibatkan ada yang tercedera, ada yang mungkin mati dipukul. Kan? Orang-orang yang buat salah ni, dia defensif. Kalau tuan-tuan perasan zaman sekarang, kita ada LGBT. LGBT ni so-called mereka suka gelar diri mereka ni sebagai pro kebebasan bersuara. Tapi kelompok LGBT ni lah yang duk sekat orang-orang yang bersuara ni. Kan? Kalau tengok main bola ke apa-apa, kalau ada pemain bola yang bersuara tentang LGBT, kena sekat, tak boleh main sebagai contoh. Jadi orang-orang yang tenggelam dengan sesuatu gaya hidup, kemaksiatan dan lari daripada fitrah ni, dia bersifat defensif. Dia rasa mereka tak selamat dan sentiasa melihat orang ni
kita kata play victim lah. Nampak orang ni memudaratkan mereka, akhirnya tindakan reaksi mereka itulah sebenarnya yang memudaratkan orang lain. Sebab tu cadangan mereka tadi, akhriju ala lutin min qaryatikum. Apa kata kita buat satu gerakan, kita cadangkan supaya masyarakat kita ni halau, tarik, kacau pengikut Lut ni daripada kampung. Jadi kerana sifat defensif itu. Lepas tu orang-orang yang ini juga kita belajar bahawa orang yang menolak Islam ni bukan sebab tak setuju sangat dengan pandangan Islam tak betul ke, bukan sebab sangat tak setuju dengan isu Islam ni boleh kahwin 4 orang, orang lelaki boleh kahwin 4 orang ke. Bukan soal-soal ilmiah. Kalau kita tengok orang yang tolak Islam ni bukan sangat soal-soal ilmiah. Soal-soal kita kata pandangan-pandangan yang tak setuju dengan Islam tentang poligami ke, ataupun tentang Nabi kahwin dengan Aisyah umur muda ke. Itu adalah jugalah orang yang kononnya tak suka Islam sebab benda tu. Tapi kebanyakan yang menolak agama ini kerana mereka sudah ada gaya hidup yang mereka selesa. Dah terperangkap. Gaya hidup, mungkin zaman kita ni gaya hidup moden, tak suka kepada terikat kepada agama. Jadi pengikut Nabi Lut ni mereka dah tenggelam dengan syahwat, satu culture, satu industri yang melibatkan hubungan sesama lelaki ini. Mereka sudah berada dalam itu, boleh buat duit pula, dan kemudian ada boleh cari pelanggan-pelanggan yang macam-macam masuk ke kampung mereka ni. Jadi susah nak keluar daripada gaya hidup itu. Akhirnya menolak kebenaran tadi. Itu yang pertama. Mereka bersifat defensif, akhirnya mencadangkan physical treatment untuk halau buat tindakan. Macam sekarang lah, orang LGBT yang duk angkat spanduk tu kan, kebebasan bersuara, kebebasan hak. Sebenarnya mereka yang banyak mempengaruhi keputusan polisi, dasar-dasar dalam industri yang besar. Akhirnya mereka sebenarnya yang bertindak kasar dan tidak demokratik lah kepada kelompok-kelompok yang bersuara ni. Okay, baik. Yang kedua, innahum unasun yatatahharun. Mereka adalah orang yang menganggap diri mereka ni suci. Maksudnya mereka ni tak suka kepada Nabi Lut, tak suka kepada pengikut Nabi Lut ni sebab dia kata ni geng-geng duk rasa mereka suci lah. Jadi orang yang bergelumang dengan maksiat ni dan orang yang lari daripada fitrah ni memang dia tak suka kepada orang yang yatatahharun, orang yang mengajak kepada membersihkan diri. Jadi zaman kita pun ada kan, suka label orang ni geng-geng suci ni, geng-geng lebay rasa sempurna ni, label orang macam tu. Sepatutnya baguslah kalau kita ada kawan lebay ke, kawan-kawan yang suka ke masjid, yang ajak kebenaran, sepatutnya bagus. Tapi sikap orang yang menyalahi fitrah dan bergelumang dengan maksiat ini, mereka tidak akrab dan tidak mesra kepada orang-orang yatatahharun, orang-orang Islam, Nabi Lut dan pengikutnya yang duk ajak pada kebenaran tadi. Jadi ada dua benda kita boleh baca, kita boleh belajar daripada sikap respon pengikut Nabi Lut. Maknanya mereka ni tak ada hujah dari sudut undang-undang, tak ada hujah dari sudut ilmiah. Tolak Nabi Lut tu bukan kata hujah Nabi Lut dalam bab ketuhanan tu salah, tapi semata-mata mereka berada dalam satu gaya hidup yang mereka selesa, akhirnya menolak kebenaran agama tadi. Kemudian Allah ringkaskan ceritalah, فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ قَدَّرْنَاهَا مِنَ الْغَابِرِينَ. Dan apabila Allah turunkan azab, kami Allah Ta'ala beritahu, maka kami selamatkan Nabi Lut dan keluarganya, wa ahlahu, keluarganya, illa imra'atahu, melainkan istrinya, qaddarnaha, kami telah tentukan istrinya tadi, minal ghabirin, termasuk orang-orang yang tertinggal, yang dibinasakan. Maksudnya ada di kalangan orang ni, dia duduk dalam keluarga yang soleh. Internalnya rumah dia, family baik-baik, suami orang masjid, anak sekolah tahfiz, internal.
Tapi dia lebih terkesan dengan yang dekat luar. Dia lebih terkesan dengan society, dengan masyarakat, dengan Instagramnya, dengan apa yang dibaca. Jadi kehidupan yang dekat dengan dia tu tak bagi kesan sangat. Suami dia yang selalu qiyamul lail berdakwah tu tak bagi kesan sangat. Anaknya yang dia duk pulun hantar sekolah tahfiz tu, kalau anak dia bagi nasihatkan dia pula pun dia tak berapa dengar sangat. Mak tahulah, mak lagi faham. Mak ada kawan-kawan, dia lagi terkesan dengan kawan daripada luar. Apa yang berlaku dekat luar. Jadi sama juga isteri Nabi Lut tu. Dia duduk dalam keluarga yang soleh. Suaminya seorang Nabi. Tapi itu tidak memberi kesan kepada dirinya sebab dia lebih terkesan dengan industri-industri dan juga kekacauan masyarakat di luar. Dia lebih terkesan dengan itu walaupun dia berada dalam keluarga-keluarga yang baik. Maka Allah ceritakan qaddarnaha, itu telah menjadi ketentuan Allah disebabkan sikap dia sendirilah, pilihan yang dipilih oleh isteri Nabi Lut alaihissalam. Jadi sama juga zaman kita sekarang. Kan? Sebab tu jangan pelik, kan? Janganlah kita rasa pelik. Ada kata, budak ni sekolah agama, ni anak ustaz, kan? Kalau dekat Indonesia tuan-tuan, anak kiai ataupun anak habib ni, kan, diagungkan tinggi oleh masyarakat lah. Padahal anak dia tak macam pak dia, kan? Macam-macam lah, kita malah cerita lah dekat apa, contoh kat sana kan duduk mengajar pun apa, macam-macam kan keluar ni kan, duduk mengajar kitab. Tapi nak ceritanya, ada orang tu dia duduk dalam satu suasana yang mungkin Islamik, tapi sebenarnya dia lebih terkesan dengan apa yang berada dalam masyarakat di luar sana. Okay, baik. Okay, wa amtarna alaihim matara. Dan kata Allah Ta'ala, apa Allah perincikan apa bentuk azab itu. Wa amtarna alaihim matara. Kami turunkan mereka ni, hujani mereka dengan hujan batu. Fasa'a matarul munzari. Teruklah hujan batu tu supaya beri peringatan. Hujan ni asalnya nikmat. Kan? Hujan ni nikmat lah. Kita kalau lama tak turun hujan ni, turun je, Masya Allah nikmat. Panas rumah, hujan turun nikmat. Artinya Allah nak bagi tahu, benda yang pada zahirnya manusia sangka nikmat boleh berubah menjadi ujian. Tanpa kita sedari. Dalam hidup kita pun ada benda yang nikmat akhirnya menjadi ujian. Kekayaan nikmat menjadi ujian. Anak-anak nikmat menjadi ujian. Apa lagi? Pasangan yang baik, nikmat akhirnya jadi ujian. Jadi ada nikmat yang Allah ubah jadi ujian. Okay, baik. Itu secara pengajaran lah. Apa konteks ayat ini? Ulama sebut macam-macam riwayat. Antaranya ialah mereka beritahu wa amtarna alaihim matara. Hujan batu ni banyak ceritalah dalam surah-surah yang lain. Antaranya disebut hujan batu tu adalah batu yang panas. Bukan batu biasa. Bukan hujan ais yang batu tu. Tapi yang panas yang boleh membakar ataupun boleh mengakibatkan kecederaan disebabkan kepanasan batu itu. Yang kedua, ada ulama kata juga batu tu, pada setiap batu tu dia ada nama orang tadi. Allah dah tentukan setiap hujan yang turun tu, pada setiap batu tu dia dah ada tagging ataupun nama kepada orang-orang tertentu yang melakukan kemaksiatan dan yang melawan dakwah Nabi Lut tadi. Sehingga ada riwayat mengatakan ada di kalangan waktu tersebut, waktu turunnya hujan tadi, ada pengikut ataupun masyarakat yang keluar daripada kampung ni pun turut kena juga. Mana batu tu kejar. Memang Allah dah takdirkan setiap daripada mereka akan mengena batu daripada hujan tadi. Setiap orang tu ditakdirkan begitu, ditarget dengan hujan tadi. Fasa'a matarul munzari. Maka kata Allah Ta'ala, buruklah hujan yang ditimpakan ke atas orang yang diberi peringatan. Maknanya diperingatan tak akhirnya mendapat ujian daripada Allah Ta'ala. Okey, kemudian ayat 59 sampai 63 ni dah balik pada Nabi Muhammad dah. Balik pada Nabi Muhammad. Ibaratnya kalau kita duk buat cerita tu, akhirnya balik pada tempat kita ni. Sebab tu kisah-kisah Nabi ni tujuannya adalah untuk Nabi Muhammad sebagai bekalan dakwah. Sekarang ni
very ringkas cerita tadi. Allah dah, kita kata, balikkan semula kepada apa yang Nabi Muhammad kena cerita dekat sahabat ni. Apa yang orang Islam kena ambil ni. Apa dia? Qul alhamdulillahi wa salamun ala ibadihi alladhina istafa Allahu khairun amma yushrikun. Jadi sekarang ni dah masuk kepada ayat apa yang kita boleh buat, apa yang kita boleh faham, apa yang kita boleh tadabbur, apa yang kita boleh amalkan. Pertamanya adalah qul alhamdulillahi wa salamun ala ibadihi alladhina istafa. Ada dua yang kita kena jelas. Jadi setelah dia cerita tentang Nabi Lut tadi, pengikut dia kena seksa semua tu, okey baik, kita dah tahu cerita lah. Itu maklumat. Kita dah tahu maklumat. So sekarang ni kita dah tahu maklumat bahawa Allah menurunkan azab kepada orang yang ingkar ini. Kita dah tahu that fakta itu. Apa yang kita kena buat? Okey. Allah sebut dalam ayat ni dua benda paling asas. Pertamanya ialah alhamdulillah. Yang pertamanya sebut alhamdulillah. Akhlaknya adalah untuk balikkan puji-puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Qulil hamdulillah. Yang kedua, wasalamun ala ibadihi alladhina istafa, iaitu sampaikan ke salam sejahtera kepada hamba yang mengikut dakwah, yang mengikut Nabi ini. Pertamanya adab dengan Allah. Yang kedua, adab dengan syariat yang Nabi Muhammad bawa ni. Iaitu adabnya ialah kita akan rasa aman dengan syariat. Jadi ada dua benda. Pertamanya hubungan dengan Allah, akhlak dengan Allah Ta'ala, puji-puji Allah Ta'ala. Yang kedua, orang yang beriman ni dia akan rasa aman, secure. Apabila ikut Nabi Muhammad, selamat daripada azab, selamat daripada ujian-ujian yang bersifat bala, selamat daripada perkara yang tidak baik. Ini juga nak cerita bahawa akidah yang bersih akan menatijahkan akhlak yang baik. Dan zaman sekarang ni orang berperang ni. Siapa akidah yang paling tulen, siapa akidah yang paling bersih. Tengok dia cakap tak ada akhlak. Label orang, kata buruk dekat orang, merompat. Jadi tak menatijahkan akhlak. Jadi awak belajar akidah apa? Akidah saja yang paling betul ni. Kalau akidah awak yang paling betul, akidah paling sahih, sepatutnya diterjemahkan dalam akhlak. Nak bercakap pasal orang, cermat. Nak tuduh orang, cermat. Nak faham apa-apa, cermat. Mesti berasaskan ilmu, berasaskan akhlak. Jadi apa maksud dia? Nak bagi tahu apabila kita dah faham cerita Nabi Lut tadi, dan kita faham akidah dan balasan Allah, maka dia reflect pada akhlak kita. Pertamanya akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang akidah betul ni dia banyak zikir, banyak puji Allah, banyak tasbih. Itu baru betul. Kan? Yang kedua, dia baik dengan, dia aman, dia bersifat aman ni maknanya dia bersifat tidak memudaratkan. Dia bersifat baik dengan orang-orang. Disebut ala ibadihi alladhi, dengan hamba-hamba Allah Taala yang baik. Jadi sepatutnya begitu. Jadi akidah yang sahih yang kita duk belajar tu semua dah sahih dah dari sudut teksnya, tapi sepatutnya dia reflect kepada kita, kepada akhlak kita, akhlak dengan Allah Ta'ala. Jadikan kita banyak zikir, banyak memuji Allah, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, astaghfirullah, sesat. Akhlak kita bagus, akidah jelas lah. Yang kedua, dengan manusia pun baik. Tengok ada orang, macam mana solat macam ni mazhab apa ni kan? Tak terus pergi label macam tu. Tanya dulu, awak salat semayang tadi sebab apa buat macam ni? Betul ke cara semayang? Saya mengaji dengan ustaz saya macam ni. Tengok, bukan tu orang ni, ni kot. Macam tu kan. Kesian kawan tu, dia mungkin silap cara semayang baru nak belajar, terus-terus dah kena syiah contoh. Sebab kita tak ada akhlak dengan manusia, tak ada sikap seorang pendakwah, tak ada sangka baik. Tengok beza sikit. Ni nampak perserban macam ni kan. Sepatutnya kita pergi dekat dia. Oh, rupanya datang daripada negeri lain. Oh, dia belajar macam ni. Lepas tu kita bincang. Tengok. Oh,
bagi saya tak berapa betul. Saya duduk mengaji macam ni, tak berapa betul macam ni. Itu maknanya apa? Salamun ala ibadihi alladhina astafa. Dia reflect pada akidah, pada akhlak kita dengan manusia. Kita bersifat sejahtera. Tidaklah akhlak kita tu memudaratkan orang. Jadi orang pun rasa tak selamat dengan kita. Jadi takut. Nak buat silap pun takut. Jadi nak duduk dengan orang-orang yang pejuang kebenaran, akidah yang betul ni pun rasa takut silap sikit dah kena macam ni. Okay, baik, sepatutnya tak boleh begitu. Allahu khairun amma yushrikun. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, apakah Allah lebih baik ataupun mereka yang sekutukan itu lebih baik? Ini perbandinganlah kepada orang yang menyekutukan Allah. Jadi kalau kamu sembah Allah dengan sembah sekutu tu, yang mana lebih memberi manfaat kepada pembangunan diri kamu, pemikiran kamu, akhlak kamu, cara sikap kamu dengan manusia? Semestinya apabila kita beriman dan menyembah Allah Subhanahu wa taala. Okay, baik. Itu refleksi yang pertama lah. Apabila kita dah selesai cerita Nabi Lut tadi, itu yang pertama. Yang kedua, dalam ayat yang ke-60 surah An-Naml, amman khalaqas samawati wal ard. Terpanjang sikit tadi, kita ringkaskan sikitlah. Amman khalaqas samawati wal arda wa anzala lakum minas sama'i ma'a فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا الشجرة. Okey, apa ringkasan ayat 60 ni? Ayat 60 ni Allah balikkan kita kepada bumi, ciptaan alam semua kan, tumbuh-tumbuhan. Kemudian kebun itu ditumbuhkan dengan air, mesti ada air untuk suburkan kebun. Jadi manusia pun bergantung kepada alam. Kita pun ada kebergantungan kepada tumbuh-tumbuhan, buah-buahan. Jadi takkanlah tumbuh-tumbuhan tidak ada Tuhannya, tidak ada sumbernya. Jadi mesti balik kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini adalah proses berfikir yang membawa kita kepada akidah mengenal pencipta setiap sesuatu tadi. Allah bawa kepada ekosistem alam. Sebab nak balik kepada isteri Nabi Lut tadi, yang terkesan dengan sosial masyarakat tadi. Jadi kita yang beriman ni pun terkesan, tapi terkesan dengan cara yang betul. Kita tadabbur alam ini, melihat tumbuh-tumbuhan. Kita yang manusia ni pun ada rasa sedikit bergantung nak makan kepada tumbuh-tumbuhan, kepada ekosistem itu. Jadi siapakah yang menjadikan ekosistem itu? Semestinya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat 61 Allah Ta'ala sebut amman ja'ala al-ardha qararan wa ja'ala khilalaha anhara wa ja'ala laha rawasiya wa ja'ala bainal bahraini hajiza a ilahum ma'allah bal aktsaruhum la ya'lamun. Ini Allah cerita spesifik Allah menjadikan bumi sebagai tempat kediaman, yang menjadikan sungai di celah-celahnya. Ini kita duk tengoklah, ada sungai, ada gunung ganang. Dan ada tempat dalam laut itu, ada tempat yang jadi pemisah kan. Mungkin biasa tuan tengok video kan, ada tempat yang pemisah di antara laut yang masin dengan sungai. Itu adalah kuasa Allah Ta'ala. Ilahum ma'allah. Adakah yang boleh buat macam tu? Adakah sekutu yang boleh buat sama-sama, paling kurang sama macam tu? Tak ada. Bal antum bal aktsaruhum la ya'lamun. Tapi oleh kerana kamu tenggelam dengan gaya hidup yang tadi, kamu tak sempat nak fikir benda tu. Seperti kita kata, orang yang menolak Islam ni, menolak agama ni bukan sebab ilmiah semata-mata, tapi sebab dia ada gaya hidup dia. Dia selesa dengan gaya hidup tersendiri. Macam Nabi Lut, pengikut dia selesa dengan gaya hidup sesama masyarakat, hubungan sama-sama lelaki tadi. Jadi dia disebut sebagai tajhalul, tak sempat nak fikir benda tadi. Jadi kalau kita fikir sedikit, akan balikkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Perumpamaan ketiga kata Allah Taala, amman yujibul muttarra idza da'ah wa yakshifu su' wa yaj'alukum khulafa al-ard. Ada tiga benda kat situ. Yang pertamanya Allah Taala beritahu, Allah bukankan Allah yang memperkenankan doa orang yang berada dalam kesulitan. Muttar ni maknanya orang yang berada dalam mudarat. Manusia berada dalam keadaan yang paling berhajat. Kalau kita tengok manusia ni pun, walaupun dia tak terima Tuhan, tapi kalau dia berada pada kemuncak
jatuh daripada kapal terbang ke, sesat dalam hutan. Jadi mesti dia akan cari Tuhan juga. Jadi Allah perumpamakan manusia dalam keadaan manusia itu berada pada pada tahap yang paling berkehendak kepada bantuan, akhirnya dia akan balik pada Tuhan juga. Idza da'a wa yakshifu su', menghilangkan kesusahan, wa yaj'alukum khulafa al-ard, dan menjadikan kamu ni sebagai pemimpin. Allah ganti generasi kepada generasi. Kemudian kata Allah Ta'ala, ilahum ma'allah qalilan ma tadhakkaru. Kalau tadi tadabbur kepada alam, tadabbur kepada bumi, sekarang ni kita tadabbur kepada manusia itu sendiri. Keadaan manusia, keadaan susah, cari Tuhan. Kemudian elok pula diberikan tanggungjawab memimpin. Memimpin untuk apa? Kalau kita tengok kepada leader-leader yang ada, kamu ni memimpin untuk apa? Kan? Nanti pula, anak dia pula memimpin untuk apa? Nak bawa ke mana? Sepatutnya ada fikiran lah sedikit. Ada tadabbur, ada kefahaman lah. Nak bawa manusia ni ke mana? Jadi, ailahum ma'allah. Jadi Allah bagi tahu dalam kehebatan itu, dalam Allah membantu kamu, berikan kamu kekuasaan, memerintah, bantu waktu kamu susah, hilangkan kesulitan tadi. Qalilan ma tadhakkarun. Sedikit yang ada peringatan ataupun mengingati nikmat yang Allah Ta'ala berikan tadi. Yang terakhir sekali tuan-tuan, Allah Ta'ala beritahu, amman yahdikum fi zulumatil barri wal bahr. Bukankah Allah yang memberikan petunjuk kepada kamu dalam kegelapan di daratan dan juga di lautan. Ini bukan semestinya gelap dengan makna gelap fizikal lah. Boleh jadi gelap dalam keadaan gelap, hilang panduan dalam hidup, hilang panduan agama. Jadi itu juga maksudnya yahdikum, Allah berikan cahaya petunjuk tadi. Sama ada waktu kamu tersesat di lautan ataupun berada di daratan. Okay, cuba kita tengok dalam ayat ini macam Allah analogikan hidayah dan berita gembira tu. Allah Ta'ala sebut macam mana? Wa man yursilur riyaha bushran baina yaday rahmati. Allah sebut dengan perkataan angin. Sebab kadang-kadang apabila kita susah ataupun duduk dalam kegelapan, mungkin zaman-zaman kita duduk bawah, kemuncak yang paling bawah sekali, hilang panduan, maka cara Allah memberikan berita gembira dan menarik kita tu ibarat angin. Dia bukan, kadang-kadang kita tak perasan, dia datang dengan cara yang lembut, cara yang macam angin lah. Sebab tu disebut kat sini, wa man yursilur riyaha bushran baina yaday rahmati. Kadang-kadang datangnya rahmat dan kasih sayang Allah Ta'ala itu macam bentuk angin. Kita susah tapi datang dengan bentuk angin. Artinya ada ulama kata Allah memberi nikmat tu secara perlahan-perlahan. Allah berikan sedikit dulu. Jadi Allah berikan sedikit untuk kita sedar dulu. Kemudian ada kawan yang baik untuk bantu. Mungkin ada orang beri makan dulu. Lepas tu kita keluar sedikit, ada dah bantuan ekonomi yang baik. Dah kita dah senang sikit, kita pergi ke masjid, jumpa orang masjid. Oh, dah ada kawan kat masjid, selalu pergi pula kuliah, hadir makan-makan. Kemudian dah berubahlah kehidupan kita itu. Wa may yursilur riyah, ibarat datang angin pada kita, kerana nikmat itu diberikan dengan cara yang dengan baik dan juga dengan cara yang perlahan-perlahan tadi. Ailahum ma'allah ta'ala Allahu amma yusyrikun. Jadi Maha suci Allah Ta'ala daripada apa yang mereka sekutukan. Okay, baik, apa kesimpulan dia tuan-tuan? Tadi kita sebut tentang kisah Nabi Lut, yang mana Nabi Lut telah memberikan dakwah kepada kaum dia. Kemudian Allah ceritakan gaya hidup pengikut Nabi Lut ni yang menyalahi fitrah dalam bab keinginan syahwat. Dan Allah cerita juga macam mana respon. Kita sebut orang-orang yang salah ni mereka selalu defensif. Sama juga dalam ayat 56, pengikut Nabi Lut ni dia defensif dan mencadangkan physical treatment, halau Nabi Lut. Dan juga mereka ni tak suka kepada orang yang membersihkan diri. Sama juga zaman kita, orang-orang LGBT yang kononnya pro kepada kebebasan bersuara ni, mereka yang defensif sebenarnya. Mereka mempengaruhi orang-orang yang membuat polisi untuk memenangkan
agenda dan juga nafsu syahwat mereka lah. Dan kita cerita juga tentang isteri Nabi Lut, macam mana ada orang yang mana mungkin hidup dalam kelompok yang baik, tapi dia lebih terkesan dengan masyarakat. Sama juga zaman sekarang, ada orang mungkin lahir keluarga ustaz, family tahfiz, kampung yang baik, negeri yang baik, tapi dia terkesan dengan apa yang berada di luar. Jadi begitu juga isteri Nabi Lut, dia lebih terkesan dengan apa yang berada dalam masyarakat berbanding rumahnya sendiri, suaminya sendiri tadilah. Kemudian kita cerita tentang hujan. Allah turunkan hujan batu, nak beritahu hujan ni asalnya nikmat, boleh berubah menjadi azab ataupun bala daripada Allah Ta'ala. Dan ayat 59 sampai 63 tu semuanya ada balik pada Nabi Muhammad semula. Sebab ayat tu adalah refleksi kepada cerita tadi. Yang pertama kita kata akidah yang sahih, orang yang beriman sepatutnya reflect pada akhlak dia. Akhlak dengan Allah, banyak berzikir, subhanallah, walhamdulillah. Akhlak dengan manusia, kalau kita betul, manusia pun rasa selamat dengan kita. Kita tidak memudaratkan orang lain. Orang rasa sejahtera dengan kita. Kemudian kita sebut 4 perumpamaan Allah Ta'ala. Perumpamaan tentang penciptaan langit dan bumi, perumpamaan tentang kejadian laut, sungai dan sebagainya, perumpamaan tentang keadaan manusia yang berhajat kepada pertolongan, kesulitan, dan akhir sekali perumpamaan tentang orang yang berada dalam kegelapan. Semua perumpamaan yang 4 itu nak balik kepada tidak ada orang yang boleh memberikan solusi melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tidak ada lagi sebab untuk kita memilih Tuhan selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dia balik kepada tauhid, balik kepada akar akidah yang betul tadi. Rasa setakat dulu tuan-tuan, sedikit terpanjanglah pada pagi ini. Alhamdulillah kita tamatkan pada ayat yang ke-63 pada kisah Nabi Lut alaihi salam. Kemudian kita sambunglah, ada 2 muka surat setengah lagi lah untuk surah An-Naml insya-Allah. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma rzuqna ilman nafi'an wa rizqan halalan tayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.